Allah Akbar. Colin. Oh ni kawasan Muslim, kawasan Islam kita. Lorong apa ni? Tenun Ratakan dah. Ratakan ni. Soi ha. Sini orang panggil lorong Masjid Ija. Tengok masya-Allah. Nampak masjid tapi sini Allah Akbar. Nak kacak gapur tahu ya Allah. Kita tak tahu nak kacak gapur sungguh. Lepas tu apabila kita tengok apa ni kemusnahan ni dok, dia teruk dok. Sampai kita jumpa orang tu kita tak wani nak nanya soalan, tak wani nak gapo, kita hanya senyum. Lepas tu bagi gitu lah, senyum gitu lah. Nak tanya kata guano atik tak berani sebab kita tengok dengan mata sendiri dia berat dok. Jadi nak tanya tu rasanya tak boleh tanya. Kita tengok dengan mata lah. Ya Allah, tengok. Allah Akbar. Naknya ya Allah, tengok. Habis hari. Hari dalam rumah memang habis. Semua habis. Nak kata gapo, tinggal orang kecil-kecil gini. Assalamualaikum bang. Sebab dia bang. Saya nak update sikit pasal keadaan selepas banjir di Hak Jai. Kita tengok kemusnahan memang ya Allah, memang kuat. Kita tak tahu nak kata gapo juga, hanya boleh kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setara tu je. Kita tengok tempat kena ni memang luah. Dok, Hak Jai dia luah. Bana besar, jadi tempat hak kena banjir ni memang luas sangat. Lepas tu air mari dengan derah, mari dengan cepat. Tak ada nak lari, tak ada nak pindah. Ada setengah tempat duduk sampai pukul 8 hari. Ada setengah tempat 5-6 hari. Sebab dengan kita duduk ni, kita duduk di lorong tempat Masjid Ija, tempat orang Islam sini ramai. Dia kata sini apa hari 8 hari. Sini 8 hari baru suruh malam. Lepas tu saudara-saudara kita hok Muslim Islam pun ramai sini. Dok bukan kata orang asing saja, orang Islam pun ramai. Pakat duduk sini. Jadi kena berlaku lah. Kuat lah. Lorong-lorong tempat Islam pun kena, lorong tempat Cina, Pak Sia pun kena berlaku. Lepas tu lagi warga Malaysia pun ramai. Kalau kita tengok, kita pusing dalam bandar ni, kita tengok kereta-kereta hok seleh, hok punah tu banyak ke plek Malaysia banyak. Dok penuh kat bawah bangunan. Ya beteleh coti deh. Ya beteleh coti. Khamis Jumaat satu Ahad. Beteleh orang mari nak derak, mari nak coti sini kak pakai gitu lah. Tak ada nak kelik, tak ada nak lari, tak ada nak gapo kak pakai seleh habis barang. Okey, jadi kita mari ni untuk nak sampai ke berita-berita hok gini lah dalam hok kena sungguh. Jadi bagi saya lah, learning semua orang susah. Dia bukan setepak je. Hok kena bukan Hak Jai. Naratiwak, Patani, Yala pun berat-berat berlaku. Wilayah sekitar Hak Jai pun berat. Rok Nakon Sitamara, Setun ke apa berat berlaku. Cuma Hak Jai ni kita rasa boleh kata paling berat lah. Paling berat. Pusat banjir. Pusat banjir. Paling berat. Lepas tu kes mati ya Allah. Ramah banyak sungguh. Dia kata kes mati hampir 1000 dah. 1000 ni kita kena faham gini. Ratus 300 lebih ni mati sebab banjir. Selai. Tapi hok siapa kata 1000 tu mati di hospital sebab api mampu, oksigen tak ada. Mati di hospital ramah. Cuma berita-berita ni kurang sikit orang nak cerita. Tak tahu kok sebab gapo. Jadi nak ayat kata kemusnahan ni besar, kuat sangat. Jadi kalau kita ada tenaga rank, tenaga kuat apa ni dari segi keuangan ataupun barang-barang nak bantu keluarga-keluarga hok duduk sini, ataupun saudara-saudara Islam kita pun ramai pasal nak mari bantu tolong masjid, nak mari cuci masjid pun boleh, nak mari bagi kain tudung, Al-Quran pun boleh, telekong apa ni kain semaya ke apa boleh kepada saudara-saudara kita. Gitulah deh. Kalau siapa ada tenaga kuat dari segi keuangan, dari segi apa sahaja boleh bantu, serulah kita memang tak tahu nak mana dah. Kalau siapa boleh tolong, pakat mari tolong deh, insya-Allah.